Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita pada hari ini. Teruja betul saya nak kongsikan topik ni dengan anda. Hari ini kita akan bedah siasat satu topik yang sangat penting iaitu konsep skala dan jarak. Kita akan fahamkan betul-betul macam mana benda ni berfungsi supaya anda mudah ingat. Jom kita mulakan. Anda pernah tak tengok peta dunia atau peta topografi yang besar tu? Lepas tu terfikir, macam mana agaknya dunia sebenar yang luar biasa luas ni, lengkap dengan gunung ganang, sungai, bandaraya semua tu, boleh muat masuk dalam sehelai kertas yang kecil? Macam silap mata kan? Sebenarnya, pembuat peta atau ahli kartografi ni ada satu cara genius untuk mengecilkan realiti dengan sangat tepat. Dan rahsia di sebalik silap mata inilah yang kita nak bongkarkan hari ini. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan fokuskan hari ini. Ada 4 perkara. Pertama, konsep skala dalam peta. Kedua, 3 jenis skala utama. Ketiga, jarak mutlak dan jarak relatif. Dan yang keempat, mengukur jarak pada peta. Kita terus masuk ke bahagian pertama, konsep skala dalam peta. Asas pemahaman kita. Kalau kita nak bagi definisi rasmi, skala ni adalah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Tapi, cuba bayangkan skala ni macam satu alat penterjemah ajaib. Benda inilah yang tukarkan jarak beribu-ribu kilometer di luar sana tu menjadi ukuran sentimeter yang ringkas di atas meja anda. Tanpa skala, peta tu tak lebih daripada sekadar lukisan rawak je. Skala yang bagi peta tu ketepatan dan makna yang sebenar. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua. 3 jenis skala utama. Secara asasnya ada 3 jenis skala utama yang anda wajib tahu. Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Tiga-tiga ini sebenarnya cara yang berbeza untuk sampaikan maklumat yang sama mengikut kesesuaian peta yang digunakan. Mari kita tengok contoh ringkas ni. Skala penyata dinyatakan dalam bentuk ayat. Contohnya, 1 cm mewakili 1 kilometer. Sangat jelas kan? Manakala pecahan wakilan pula ditulis dalam bentuk nisbah, seperti 1 nisbah 100,000. Bahagian yang paling menarik kat sini ialah kedua-dua jenis skala ni sebenarnya membawa maksud 100% benda yang sama. Sebab 1 kilometer tu bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Ia cuma ditulis dalam bahasa yang berbeza. Masuk ke bahagian ketiga, jarak mutlak dan jarak relatif. Di sinilah konsep ni jadi makin menarik. Kita ada jarak mutlak dan kita ada jarak relatif. Jarak mutlak ni sangat tegar dan tetap. Biasanya guna unit macam meter atau kilometer. Tak kira apa jadi, jarak ni takkan berubah. Sebaliknya, jarak relatif pula mewakili realiti kehidupan kita. Ia diukur berdasarkan kos atau masa perjalanan. Ia sentiasa berubah-ubah bergantung kepada sama ada anda jalan kaki, naik bas atau pandu kereta. Nak nampak lebih jelas? Contohnya, jarak mutlak dari Ipoh ke Bidor ialah 66 kilometer. Angka fizikal ni kekal. Esok ke, minggu depan ke, atau 10 tahun lagi pun, selagi permukaan bumi tak beralih, ukuran fizikal di antara dua bandar ni memang akan sentiasa 66 kilometer. Tapi, cuba bayangkan bila kita masukkan elemen manusia dalam situasi ni. Kita tengok kes 3 orang pelajar ni, Yusrita, Adeline dan Kevita. Yusrita duduk paling dekat dengan sekolah, cuma sejauh 2.5 km. Tapi masa perjalanan dia boleh jadi jauh lebih lama berbanding Kevita yang duduk 8 km. Sekiranya Yusrita tu berjalan kaki, manakala Kevita pula dihantar naik kereta. Nampak tak? Di sinilah kita faham bahawa dalam perancangan bandar atau pengangkutan harian kita, jarak relatif selalunya lebih bermakna kepada manusia berbanding jarak mutlak. Okey, sekarang kita di bahagian keempat, mengukur jarak pada peta. Cuba fikirkan sejenak. Adakah anda tahu berapakah jarak tepat antara rumah anda dengan sekolah atas peta? Kalau anda pegang peta kawasan perumahan anda sekarang, agak-agak boleh tak anda kiranya dengan tepat? Biar saya tunjukkan betapa mudah dan memuaskan sebenarnya proses ni. Ada 2 cara utama. Pertama, untuk ukur jarak lurus, macam jarak jalan pintas dari bangunan sekolah ke pejabat pos. Langkahnya sangat ringkas. Mula-mula, tandakan X pada kedua-dua lokasi tu atas peta. Kemudian, letakkan bucu tajam jangka tolok tepat di atas tanda-tanda tadi. Akhir sekali, angkat jangka tolok tu elok-elok supaya bukaannya tak berubah dan letak terus ke atas garisan skala lurus kat bawah peta tu untuk baca ukurannya. Jadi kunci utamanya di sini adalah memastikan bacaan tu selari dengan teknik yang betul. Cara kita tanda silang, letak jangka tolok dan baca terus dari skala lurus tu membuktikan bahawa alat yang sangat tradisional masih lagi alat yang sangat berkesan dan elegan untuk mentafsir jarak.
Tapi macam mana pula kalau jarak tu tak lurus? Apa nak buat kalau kita nak ukur sebatang sungai yang berliku-liku atau jalan raya berbengkang-bengkok? Jangka tolok atau pembaris dah tak relevan kat sini. Solusinya, kita guna seutas benang. Langkah pertama, letakkan hujung benang bermula dari titik mula dan susun perlahan-lahan ikut lengkungan jalan tu atas peta. Kedua, tandakan dengan pen pada titik akhir atas benang tersebut. Langkah ketiga, tarik dan rentangkan benang tu bagi lurus atas pembaris untuk tengok berapa sentimeter ukurannya. Sangat kreatif kan? Terakhir sekali, lepas dah dapat ukuran tu, sama ada guna pembaris lurus atau benang tadi, anda cuma perlu buat pengiraan matematik yang sangat asas. Formulanya, ukuran jarak pada peta darabkan dengan skala. Contohnya, kalau panjang lengkungan sungai yang diukur guna benang tu ialah 8 cm dan skala peta pula 1 cm mewakili 1 km, jadi jarak sebenar sungai tu adalah 8 darab 1 bersamaan dengan 8 km. Memang seronok bila kita dapat rungkai jarak sebenar dengan begitu pantas. Ini membawa kita ke penghujung topik hari ini. Peta ni sebenarnya bukan sekadar lukisan berwarna-warni dengan simbol rawa. Ia cerminan dunia nyata yang kaya dengan struktur dan logik. Lain kali, bila anda pegang sehelai peta, adakah anda masih melihatnya sebagai sekeping kertas biasa atau adakah anda kini dah mampu melihat perjalanan dunia sebenar yang disembunyikan dengan cantiknya di dalam konsep skala dan jarak? Saya harap penerangan hari ini bagi anda perspektif baharu. Teruskan semangat ingin tahu anda, rajin-rajinlah meneroka geografi di sekeliling anda dan kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.